Hai, Assalamualaikum. Saya Syatina Melvin. Alhamdulillah hari ini saya berkesempatan untuk join ESQ dan ini adalah pengalaman pertama Tila dekat sini. Dan Alhamdulillah, apa yang saya boleh cakap, at first saya nak datang sini, saya tak tahu saya nak expect apa. Cuma saya dengar orang cakap ESQ ni sangat bagus dan saya datang dan terbukti kalaulah saya tahu daripada dulu lagi dah lama saya join. Sebagai seorang hamba Allah, sebagai orang yang beragama Islam, terlalu banyak kekurangan diri ini, terlalu leka. ESQ ni dapat mengubah kehidupan saya sedikit sebanyak, insya-Allah. Saya Amni Manan daripada Shah Alam. Bagi mereka yang mencari cinta Allah dan Rasul yang sangat dalam, deep, tapi masih tercari-cari, inilah tempatnya ESQ. Saya dapat macam mana nak handle perasaan tu, marah. Balik ni saya akan cuba untuk yang lebih baik, yang lebih buatkan saya lebih berjaya dalam inilah kehidupan saya. Macam mana saya nak handle suami saya, macam mana saya nak handle anak saya. Yang sebelumnya ada masalah, saya boleh cari solution dia untuk jadi yang lebih baik. So far selama 2 hari ikut program ESQ ni, dia banyak menyentuh kepada spiritual lah. So banyak disentuh kepada bahagian rohani kita. So daripada apa yang kita dibelenggu, apa yang kita fikirkan, so kita dapatlah apa yang jawapan yang kita nak selama hari ni. Saya Azlin daripada Nurul Halifah Akademi Cencarum. Apa yang saya dapat daripada ESQ selama 2 hari ni, dia lebih kepada mengusik jiwa kita lah, daripada kita tidak mengenali diri kita ke arah mana kasih sayang kita menjurus terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, ini adalah first time kita orang join ESQ. I jumpa something yang I tak jumpa. Dapat korek apa yang ada kat dalam hati ni, keluarkan segalanya. Yang paling penting kita dapat mengenali diri dan kita dapat kenal agama kita, siapa Tuhan kita. And benda tu buat kita yang sebelum ni kita rasa kita macam kita dah cukup bagus, tapi sebenarnya apa yang kita dapat selama ni adalah semuanya, segalanya hanya pinjaman daripada Allah yang satu. Di sini saya belajar untuk kenal diri, untuk kenal lebih dalam lagi kenal Allah, mengenali sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, tak teruncap rasa. Syukur, alhamdulillah. Hari ini saya mendapat bahawa doa yang paling utama adalah doa cinta kepada Allah dan Rasul. So, saya harap siapa-siapa yang tak pernah lagi datang ESQ, jom datang. Sementara kita masih boleh datang ni, sementara kita masih ada rezeki untuk membuka mata kita setiap pagi, jom datang ESQ PTP. Saya nak mengatakan yang pengalaman apa yang saya dapat sini dekat luar saya tak boleh dapat. Lepas tu apa yang diajarkan dekat sini tu, memang waktu kita sekolah dulu pun kita takkan dapat apa yang kita belajar dekat sini. Jadi untuk saya, siapa yang nak dapatkan pengalaman ni boleh datang ke program ESQ untuk dapatkan pengalaman ni. Itu saja. Dan insya-Allah dengan apa yang telah didedahkan, ilmu yang saya dapat daripada ESQ ini akan menjadi satu titik tolak kepada saya untuk berubah untuk kepada yang lebih baik. Yang lebih penting mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Daripada syarikat Takaful Malaysia Berhad, kami mendapat banyak ilmu yang bermanfaat. Semoga ilmu yang ada ni akan dapat dimanfaatkan kepada semua. Alhamdulillah, saya menyeru kepada semua rakyat Malaysia untuk sama-sama datang join ESQ training ni pada masa-masa yang akan datang. Semoga segala apa yang kita dapat akan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi.